Nama apa bro? Tu nama dia tulis dia tu, Syafiq. Okey, silakan. Aku nak tanya kau pasal lelaki yang tukar paper tu gay. Yelah, aku tahu kau cakap tak payah kau lah. Yelah, mukabur tu masa bukan full time dia tukar paper tu kan. Kalau dia tukar sokmo, lelaki tu gay lah. Betul? Sebab apa mu kata gitu? Sebab bukan tugas suami sepatutnya. Bazir energi. Siapa ajar mu bukan tugas suami? Siapa ajar tugas suami? Dalam Islam pun ajar benda tu lah bodoh. Sabar Syafiq, jangan ngotok. Macam ni, laki tugas dia untuk conquer dunia, cari duit. Faham? So apa masalah? Tu mu conquer. Conquer lah. Faham tak? Syafiq jangan ngotok gini, malu kumpulan. Jangan malukan kumpulan. Aku dok kira 1,400 orang tengok aku, je kenal aku pun aku dok ganu je. Tapi statement mu ni bodoh, mu tahu tak? Mu dulu mu tunggang walau mu tahu tak? Jangan malu Terengganu gitu. Relax. Malu babi apa? Malu lah orang Terengganu kalau mu duk Terengganu bodoh. Malu orang Terengganu bila orang Terengganu ngotok like kotak. Pasal suami isteri tu pun mu pun dok nikah lagi. Mu tahu tak? Mu pun dok nikah lagi. Tak, faham. Kalau Syafiq tukar paper anak, Syafiq senyap-senyap je lah. Kalau Syafiq ngotok gini, semua orang tahu Syafiq tukar paper anak. Faham tak? Aku dok kasih lah orang tahu ke dok tahu pun. Aku basuh begok isteri aku pun apa masalah? Kau dah kata bigak. Daripada orang tak tahu jadi tahu. Sebab apa? Sebab ngotok. Jangan ngotok. Apa yang ngotoknya bodoh? Tak ngotok apa gini? Tu aku kata mu ni bodoh, buduk lagi mu tahu tak? Mu dah tahu dalam rumah tangga ni bodoh. Budak dah demo tua pun dah ngotok kak. Apa beza dengan budak? Betul dah kalau isteri mu sakit bodoh. Tu exception. Mu suruh mok je basuh. Tu exception. Mu ingat aku hari-hari ke basuh bengong? Dah kalau demo tak basuh hari-hari, apa demo ngotok? Mana demo basuh hari-hari? Kena atas hidung demo. Faham tak? Nak apa ngotok tu? Ayat ganu nak apa ngotok tu? Cuma apa? Sebab tu Syafiq tak bahagia sangat dengan isteri Syafiq lah ni. Sebab duk siang ke mu duk kata aku duk bahagia. Mu ni bodoh lah bocah. Lek sabar. Mu tahu mana aku duk bahagia? Tu respect je. Syafiq tu makan respect pula. Aduh. Tak gini. Kita bincang topik. Fokus topik pula. Fokus topik pasal mu kata semua kerja perempuan. Walaupun aku ni lelaki, aku bakar benda tu. Sebab bodoh mu tu pun tak ada orang nak dan mu pun duk nikah lagi. Mu duk patut cakap tu. Dah demo nikah dah pun tukar paper anak kak. Siapa fashion nikah? Sebenarnya mu tahu tak aku tukar ke tak? Dah kan benda gitu aku nak cerita. Tapi benda tu mu duk patut isu pun benda tu. Tukar dah tu kalau ngotok gini. Jangan ngotok. Siang. Mu duk kenal lagi aku. Kalau mu tak tahu aku tukar mu boleh jumpa dengan aku. Baru mu tahu, mu kenal aku. Dah kalau demo dok tukar, buat apa demo ngotok? Dok kena bodoh ayak mu tu bodoh. Wak malu orang ganu je gila. Wak malu orang ganu kalau demo ngotok gini. Jangan ngamuk gini, malu orang Terengganu je. Cuma tengok dalam komen tu. Cuma tengok dalam komen. Tu satu tengok dalam komen 1,000, 2,000 orang tengok ni gila. So jangan malu orang Terengganu, 2,000 orang tengok ni. Mu rasa aku malu ke mu malu bodoh? Mu memang tak ada pasal malu gila. Mu selalu waktu big statement yang bodoh-bodoh supaya mu naik view. Lepas tu nak pack review. Setakat ni berapa dah pack review panggil mu untuk review kedai ke review vendor-vendor ke berapa dah? Amah. Amat tok mu pergi nak ambil mu bodoh. Tu dia muka bawa kedai ni. Cuma muka bawa kedai ni. Teka. Muka bawa bodoh nak tengok ramai 2,000 nak tahu kedai ni mu review bengong. Kedai kat Terengganu lah. Kedai mana? Kabur lah. Teka lah. Ketuk mu aku kata dah ada orang ambil pasalnya. Mu ni bodoh. Malu orang nak bayar ke mu bengong. Ramai orang ambil jangan risau pasal tu. Sebab admin ni handal. Kalau mu ramai mu tolonglah promote dalam ni 2,000 orang nak tahu mu promote kedai mana. Orang nak pergi ni bengong. Gini Syafiq, kalau Syafiq nak admin promote kedai Syafiq, bayar lu 1,500. Dok bayar lah bodoh. Follower aku pun ramai dah. Aku nega bokeh je bengong. Mu dok bayar nak bayar lah babi. Dan nega okey pun tukar paper hanok kok. Apa function nega? Sekati aku lah bodoh. Aku ni bos gila. Bos apa tukar paper hanok? Bos duduk saja bengong aku nak buat nak apa. Tolonglah bini aku gila nak ni. Bos fokus kat company lah. Kadang-kadang tak apa.
Tapi kalau Nama selalu dah bawah. Anak bawah aku berapa orang dah bawah gila. Mau nak jadi anak bawah aku ke? tambah ada boh tukar paper anak. Dok style lah Sampai gitu. apa pun kau apa anaknya. Gaji tetap aku bayar. Mu nak aku bayar mu. Jadi orang paling bodoh dalam dunia yang rata-rata orang paling bodoh dalam dunia. Dok, kalau Syafiq nak paid review, khabar. Jangan ngotok gini. Paid review pala bapuk pala bana. Mu tolong khabar aku sekedar dalam Terengganu ni. Aku orang Terengganu ni. Kedai mana mu review bodoh? Teka. Kedai mana? Bodoh teka babi mu. Orang dah lah bayar ke mu kau. Mu dok khabar kedai mana? Memang bodoh lah orang tu ambil mu ni. Sebab banyak sangat. Dia bayar untuk video. Kalau banyak sangat pun sedih lah gila. Aku tak ambil banyak-banyak. Banyaklah jok. Dah tengok mu ni bodoh. Tak ambil kita. Mu khabar orang suruh mu review kedai. Bayar ke mu Betul? Review paper boleh. Mu tengok main tak ke paper lah. Cakap molek kat bodoh. Mu nak suruh aku koyok ke? Mu nak suruh koyok ke? Gini kita aku tanya mu jawab lah bodoh. Cakap dengan fakta sikit lah. Menis sedang mu cakap. Bagilah fakta. Dah kedai mana? Kedai mana mu review dah? Kedai paper ada. Paper mana? Mingat aku koyok. Tak boleh kabur lah paper. Mu fikir mu ada otak tak? Mu kabur macam mu cerdik sangat. Orang bayar ke mu suruh review kedai. Tapi mu dok kabur kedai mana? Menapa dok bodoh mu situ? Menapa tak? Sebab dia bayar untuk buat video, bukan untuk bayar untuk cover dalam live. Faham tak? Perkataan mu kena bayar ke mana? Perkataan kena bayar sebab kita punya idea ada value. Kita punya idea. Okey, perkataan sebut nama kedai pun kena bayar ke mana? Kena. Kredit. Berapa mu nak suruh aku bayar kalau mu nak suruh sebut kedai paper hok mu review tu? Berapa mu nak? RM1,500. Boleh? Orang bodoh macam mu ni ada orang bayar ke gitu? Aku kata dah mu nak seko aku. Mu nak seko aku. Mu tahu tak aku ni gila daripada mu. Mu nak seko aku tapi mu tu bodoh. Okay, so? So mu tak boleh jawab soalan aku bodoh. Nampak acah ganah. Bagus. Babi Nata ni. At least kita tak ngotok. Jangan ngotok. Kita fokus topik lah. Ayat Ganu Nata apa masuk ngotok? Ayat Ganu tu mari mana ngotok? Cuma khabar. Ngotok tu maksud dia bagus. Maksud dia bagus. Bagus tutup mu bodoh. Ngotok piajo mu. Ayat Ganu gitu. So jangan ngotok. Kenapa ngotok gitu? Ngotok tu bengau. Allah Nata ni. Habis lah kena buang UMT. Nata bodoh. Ngotok tu maksud dia bagus. Tu Syafiq kena faham. Maksud dia Tuk mu aja. Tuk Syafiq. Tuk aku pula. Tuk mu lah bodoh-bodoh tu aja ke mu. Sebab tu lain cucu bodoh macam mu ni. Ngotok. Dok tahu maksud Nata apa. Konong satu ayat. Syafiq sabar. Cuba kita topik pula. Kita cuma masuk topik. Topik babi apa mu soalan aku pun nak jawab. Nata acah bagus babi ni. Soalan benda pula. Astaghfirullahalazim. Soalan kedai paper. Kedai paper. Mengingat aku dah gila. Kedai paper. Okay. Kedai paper mana aku nak beli paper kan anak aku Nak salin paper. Nak salin ke nak nak pakar ke bini aku ke kedai mana? Mana boleh khabar. Bodoh lah Nata ni. Bayarlah RM1,500. RM1,500 dia bayar mu. Kedai paper tu bayar berapa dah kamu? Dia bayar RM1,500 kak. Terima kasih Puan Nizam. Terima kasih. Kecil tak pala molek Nata ni RM1,500. Syafiq jangan emosi Syafiq. Syafiq kau orang lelaki. Tak boleh emosi gini. Kena relax. Lelaki emosi bodoh baru fighter gila. Bukan fighter tu orang puang emosi. Tak boleh kawal emosi. Ngotok-ngotok malu Terengganu je. Jangan gitu. Jadi sebut ayat ngotok bodoh mu tu orang Terengganu. Tak patut sebut ayat ngotok. Ayat babi mu ngotok itu. Dah nak guna tak anggap apa kalau bukan ngotok. Gunalah tuk mu. Tuk mu pula. Tak baik main-main tuk gitu Syafiq. Cara aku baik tak baik. Bak mu ni dilahirkan daripada tuk yang bodoh. Sebab tu tubik mu ni cucu yang bodoh. Kita semua asal sama je. Kita asal orang Afrika. Sama je tuk kita Afrika lah ke. Mu nampak macam bagus. Tapi mu ni bodoh kau. Mu tengok soalan aku. Mu tak jawab. Semua nak kena bayar lah. Mu ingat mu siapa? Dah kali Syafiq tak ada duit. Khabar tak ada duit. Senang. Aku bukan tak ada duit bodoh. Tapi untuk bayar orang bodoh ni. Dok guna mu tahu tak?
Bayar untuk orang yang bodoh. Dan buat statement yang bodoh untuk bayar. Aku boleh buat bodoh. Dah kalau tak mau bayar, jangan tanya lagi. Dah tak mau bayar. Dan lepas tu suruh aku naik kotor ni, nak suruh aku maki mu ke? Hak mati tu sebab Syafiq ngotok. Kita suruh tanya soalan, fokus. Bocah bodoh. Ngotok babi apa? Dari tadi aku duk tanya. Ngotok ngotok ni dia kompleks. Ngotok ni satu falsafah. Susah nak terang. Pasal patuk mu pula mu ni tau. Dok habis-habis bodoh mu ni tau. Ngotok tu dia macam dia konsep termodinamik lah. Maknanya yang masuk sama banyak dengan keluar. Bukan gitu. Faham tak? Kenapa masuk sama banyak keluar? Bodoh masuk banyak. Cedik dubik banyak. Ke mana? Dia macam konsep muatan haba tentu dalam fizik. Faham tak? Mu dosa nak speaking lah bodoh. Street dia pohon je gila. Dia macam gini. Dia masuk haba tu masuk banyak, keluar pun banyak. Ibarat gitulah Syafiq ngotok. Kenapa masuk dubik lah? Masuk atu lah. Tidak mu ni bodoh. Mu macam bagus lah anjing. Babi lah mu ni. Mana? Boleh jawab tau. Sorry Syafiq. Jangan marah. Sorry. Relax lah. Mu tengok aku ada marah ke gila? Aduh. Mu tengok aku ada marah ke? Okay Syafiq, bola pasal paper tu. Cuba topik pula. Kita fokus topik lah. Paper nak beli paper anak aku ni bodoh. Bodoh dah benda tadi. Dah tahu kedai kat mana ni. Mampu aku nak marah di bini. Kan ada kena marah bini. Dong mu royak lah kedai mana. Alah bodoh benda tadi. Tak boleh lah kalau Deadman royak learn ni. Nanti 2.7k orang tengok. Bagi kredit feel free marketing mana boleh. Bayar dulu. Orang bodoh macam mu siapa nak bagi marketing? Seorang je aku nak tahu siapa dah pernah bayar ke mu bengong. Untuk bayar untuk buat bodoh. Tak pastilah. Maybe Syafiq tak ada pengalaman review. Tapi bagi Deadman tu benda biasa. Bagi Deadman tu benda biasa. Sebab Deadman dah handal. Aku tanya sekedar pun mu tak boleh nak kabur. Ada bayar 1,500. Tak boleh ke bayar? Kata banyak PT. Mu ni batuk pitih juga mu dah buat live hari-hari mu tak kerja malas babi ni. Orang lain perlu cuba kerja menatang nak bayar ke mu pula. Perlu. Deadman perlu ke? Perlu baju buh ke mana? Tapi janganlah perlu sebab ada ekong sini. Jual jubu. Perlu jubu mu jual jubu. Tak baik Syafiq gitu. Harang kerja gitu. Kerja orang gitu. Agak bodoh mu tu mu buat tu. Mu tak mikir. Dah learn ni. Buat tu ajaran-ajaran bodoh mu tu mu tak mikir. Dah learn ni Syafiq ngotok tu sebab Syafiq salin paper hanuk tu. Jadi babi ni bosang lah aku datang ni. Ngotok. Kau pesan dah. Bosang lah bodoh ayat dah tahu. Perkataan tu dah tahu masuk nak apa. Ngotok tu dia macam muatan haba tentu dalam fizik. Faham tak? Mana masuk tadi mu tak boleh jawab kau. Masuk tubik nak apa pun mu tak boleh jawab bodoh. Mu rasa best sains fizik kimia lah bodoh. Mana Syafiq masuk atu tu masuk dia. Tu ngotok. Atu gitu. Tubik atu mana tak? Tubik atu tak? Mu ni memang mengaku kali. Aku ni bodoh. Macam mengaku kali. Tak bodoh kan tukar paper hanuk tu bocah. Mu nikah lu bewok. Mu nikah lu babi he. Aku tak mau cakap banyak. Aku tukar paper kedok ke. Mu nikah lu. Aku rasa tak ada orang nak madawet. Madawet tau. Mesti DMP kot. Madawet dah aku tanya. Syafiq ada awet tak? Ya Allah, aku ada anak dah gila. Ada bini dah. Ada anak bini pun ngotok lagi. Ngotok pula. Aku tanya mu ada awet dah babi. Orang hok datang ni Dah kalau orang biasa-biasa macam Syafiq pun boleh ada anak bini. Takkanlah dia ambil tak boleh. Hok famous gini. Aku tak mau tahu ni tu. Aku tak mau tahu. Aku tanya ada ke tak? Guna logik lah. Kalau orang pun Syafiq pun difikiri secara logika. Aku rasa mu ni gila. Dah tak ada awet betul tak? Difikiri secara logika ni.
Dok, dia gini, kalau orang biasa macam Syafiq pun boleh ada awet tak, kau orang famous pun dia. Tamu dengar tu. Aku tanya, ada ke tak ada? Dua jawapan je. Ada tak ada? Dok, DMA ni ibarat seorang guru. Ada ke tak ada bodoh? Nata suruh naik kotak tak boleh nak jawab sama soalan. Babi Nata ni Dok, gini Syafiq, sabar. DMA, anggap DMA ni macam... Apa babi mu soalan tak jawab sama menatang. Syafiq gini, sabar. DMA ni ibarat Aristotle. DMA tak bagi ikan. Apa usah menatang doktor kamu DMA. Babi kau lah mu ni. Mu nak jawab ambo. Mu nak jawab ambo. Gini. Mu nak jawab ambo berkau. Sabar. Mu nak ekor aku benda gitu DMA aku tak mau tahu mu nak apa pun. Mu suruh orang naik kotak. Tanya soalan topik ke apa. Soalan tak mau jawab. Babi Nata ni. Gini, DMA tak bagi ikan direct. DMA bagi kai ikan. Mana kai sendiri. DMA tak bagi apa. Bodoh, kalau mu jawab peksa tanya mu soalan. Mu nak jawab je tanya je pulak ke mana? Peksa lain. Law ni DMA ni. DMA ni ibarat exam. Tamu ibarat mu mampu mu angai ibarat mu kalau mu tak mau jawab soalan aku, mu ni memang bodoh. Dok wijuk naik kotak mu ni macam mu ni nak tunjuk menata apa pun aku tak tahu. Mu acah-acah bagus babi. Dah DMA dah tunjuk jalan. Aku tak koyak tapi mu tu bodoh. Aku turun lu aku tak koyak tapi mu tu bodoh. Okey, kita percaya. Faham tau? Tak koyak. Demo tak koyak, kami percaya. Baik. Nampak tak guys? Buat malu kumpulan je. Dah lah guna accent Terengganu. DMA tak apa, DMA ni multi accent. DMA boleh kecek latar. Kami boleh kecek latar salah. And boleh cakap Terengganu. DMA ni multi accent. DMA boleh cakap Terengganu. Faham? Siapa orang tak tahu DMA identiti kat mana. Sebab DMA boleh tukar jadi cakap Terengganu. And boleh tukar kecek latar. Dan boleh bercakap bahasa Malaysia. Dia tak apa. Tapi macam Syafiq tadi, dia hanya mampu guna satu accent saja. So orang tahu dia orang mana. So malu negeri dia.